Raja terkejut melihat menteri sembuh lalu bertanya, "Wahai menteri, siapa yang menyembuhkan penglihatanmu?" Menteri pun menjawab dengan tenang, Tuhanku Allah telah mengembalikan penglihatanku. Wajah raja berubah menjadi marah. "Engkau ada Tuhan selain aku? Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah." Raja murka besar dan memerintahkan supaya menteri disiasat. Menteri disoal siasat berulang kali. Mereka memaksanya supaya menceritakan siapa yang menyembuhkannya. Tetapi menteri tetap teguh dengan imannya. Selepas beberapa hari disiksa, akhirnya dia terpaksa menceritakan tentang si anak. Berita ini membuat raja semakin murka. Raja memerintahkan si anak segera dihadapkan kepadanya. Si anak pun dibawa menghadap raja. Raja cuba berlakon baik dan berkata, "Hebat sungguh sihir kamu, wahai anak. Adakah penyihir di raja yang mengajarkanmu?" Si anak pun menjawab dengan tenang, Tidak, aku tidak mampu menyembuhkan sesiapa. Hanya Allah yang menyembuhkan. Jawapan itu membuat raja hilang sabar. Raja memerintahkan agar si anak ditekan sehingga dia mendedahkan gurunya. Selepas lama disiksa, raja mendapat berita bahawa anak ini berguru dengan seorang pendeta. Maka pendeta itu pun dibawa menghadap raja. Raja pun berkata, Keluar dari agamamu, atau kamu akan dihukum bunuh. tetapi pendeta itu tetap teguh beriman. "Tidak. Sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah." Raja memerintahkan hukuman bunuh ke atasnya dan pendeta itu meninggal sebagai syahid. Si anak melihat segalanya dengan hati yang berat. Kini giliran menteri pula. Raja berkata lagi, "Wahai menteri, keluarlah dari agamamu, atau kamu akan dihukum bunuh seperti pendeta itu." tetapi menteri itu tetap beriman kepada Allah. Dia juga dihukum bunuh dan dia syahid dengan penuh keimanan. Kini, hanya si anak yang tinggal. Raja pun berkata kepada bala tenteranya, "Bawa pemuda lelaki ini ke puncak gunung. Jika dia tidak mahu keluar dari agamanya, maka campakkannya dari puncak gunung itu." Si anak pun dibawa menaiki gunung. Perjalanan itu sunyi dan berat, tetapi hatinya penuh tawakal. Mereka hampir sampai ke puncak. Si anak pun mula mengangkat tangan. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada kejahatan mereka dengan cara apa saja yang Engkau kehendaki. Jangan lupa tekan subscribe ya, supaya tak terlepas kisah yang seterusnya.